Nak peluk? Jangan gigit lah, sakit lah. Ya bang, pasti dia kena tangkap bang. Semua ni salah Hayan. Kalau diorang cakap aku, cakap je aku tak ada kat rumah. Ha? Kalau doktor cakap boleh melawat, Daddy call baby, okay? Kenapa dengan Ros tadi? Kau buat apa? Ha? Buat apa? Kau buat apa, Syarul? Kau kena bagi tahu Daddy untuk selamatkan aku. Kau dengar tak? Dah berapa hari Hayan dekat dalam tu? Kenapa kau tak beritahu kat aku? Saya kan mak tiri dia je. Kau Saya mengaku saya bersalah. Saya tak tahulah apa yang makcik cakap sekarang ni boleh percaya ke tak. Dia tak rasa malu ke buat macam tu? Kenapa I nak kena rasa malu? You tu jenis tak bertempat lah. Siapa suami you sebenarnya? Sumpah aku tak ada apa-apa perasaan pun dengan Naira. Aku cuma anggap dia kawan je. Itu tak ada kaitan antara kau dengan aku. Kau tahu tak? Ada. Dalam agreement tu dah tulis dah. Pakcik tak boleh dekat ataupun aniaya kasum lagi. Aku tak sabarlah nak tengok apa yang jadi dekat ayah nanti. Balasan apa yang menanti ayah nanti. Tahu kakak Abdullah? Sebab abang tu. Perangai abang tu. Hayan jadi macam tu sebab kau dengan keluarga kau. Sudahlah. Lepaskan aku. Hari tu makcik ada telefon akak. Dia kata ayah kena stroke. Separuh badan dia dah lumpuh dah, Lia. Hasum, sayang tak rindukan abang ke? Cinta sejati.